Di belakang tu ni adalah logo Gregshaw yang terbaru, tapi bukan itu saja yang baru. Ada 3 buah model helmet yang mereka baru saja lancarkan. 2 open face dan 1 full face. Jom kita tengok. Okey, yang ni adalah model Glaive. Ini ejaan dia, Glaive. So yang ni harga dia dalam 400 lebih. Dan ini adalah dual visor. Semua pun datang dengan dual visor dengan antibacterial fabric. Dan tak silap aku dia ada 5 warna untuk Glaive yang ini. Lain sikit. Okey, ada additional, boleh tambah spoiler belakang. Selain daripada estetik dia yang nampak lagi cantik, yang ini juga akan tambah lagi aerodinamik pada helmet Glaive. Aku kena tengok sebab helmet dia Glaive dengan G-Nex tu lebih kurang dah dia punya ni. Apa yang beza adalah bahagian vent, air vent dekat atas ni. Okay, seterusnya jom kita tengok G-Nex tu. Okay, yang ini harga dia dah dekat 400 tapi masih lagi dual visor. Dan overall aku boleh kata dia selesa lah untuk harga dia. Kesemuanya akan ada spec fit. Bermakna orang yang memakai spec pun boleh gunakan semua model ini dengan selesa. So kita tak rasa pressure dekat bahagian atas telinga ni. Alright, last sekali yang ini full face, nama dia Gladian. Masih juga dual visor, antibacterial spec fit, dan yang ini datang dengan free balaclava dan juga dia punya anti-fog lens. Jadi yang ini kita tak perlu dah beli luar pin lock. Yang ini akan datang siap-siap untuk model Gladian. Dan ini harga dia 500 lebih. Fokus dia adalah untuk perjalanan jarak jauh, ride jarak jauh, cross country, overlander, menaiki motosikal skuter ataupun motosikal yang anda ada di rumah. So apa pendapat korang untuk 3 buah helmet Gregshaw yang baru dilancarkan ini? Adakah menarik?